Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat kampion chicken menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido kampion chicken. Kemudian tekan start. Letakkan mangkuk dan timbang ayam. Letakkan kicap cair. Letakkan sos tiram. Kemudian letakkan tepung jagung. Letakkan sedikit minyak masak. Letakkan sedikit garam. Kemudian gaul semua bahan sehingga sebati dan perap sekurang-kurangnya 30 minit. Anda juga boleh goreng ayam dalam kuali atau air fryer. Mana-mana cara pun boleh. Dah siap? Elok je kan? Masukkan bawang merah. Kemudian masukkan bawang putih. Masukkan udang kering yang direndam. Tutup dan kisar selama 6 saat. Speed 6. Dah siap? Skip daun guna spatula. Kemudian masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 3 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Masukkan daun kari. Kemudian masukkan serai yang diketuk, masukkan cili, tutup dan tumis selama 4 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Kep daun guna spatula. Kemudian masukkan serbuk kari. Masukkan sos tiram. Masukkan kicap cair. Kemudian masukkan kicap biasa. Masukkan sedikit gula. Masukkan air. Tutup dan masak selama 4 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Masukkan ayam goreng tadi. Kemudian masak selama 3 minit suhu 120, reverse pun. Dah siap. Mudah kan? Anda boleh gaul ayam menggunakan spatula sehingga sebati. Elok je kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.